Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam pada malam ini, Imam jemputan pada malam ini, Fadil Ustaz Dikmal. Yang dihormati dan dikasihi Bila-Bila Bali, Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, kameraman kita, Al-Fadhil Ustaz Hussein Haji Mak dan sahabat-sahabat yang bersama dengan beliau. Seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat meneruskan pengajian hadis Sahih Muslim kita daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim ni. Kita masih lagi berada dalam tajuk besarnya Kitabul Hajj, kitab berkenaan dengan ibadah haji. Jadi kalau kita habis tajuk ni, baru habis tajuk rukun Islam, baru kita akan masuk tajuk-tajuk yang lain yang menjadi kesyumulan ajaran Islam yang meluas. Okay, cuba tengok tajuk kecil pada malam ini yang ke-51, muka surat 409, muka surat 409, hadis nombor 712. Tajuk kecilnya yang ke-51, talbiyah dan takbir di pagi hari raya daripada Mina ke Arafah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Minan ila Arafatin minna al-mulabbi wa minna al-mukabbiru. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah berangkat di pagi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mina ke Arafah. Sebahagian kami ada yang bertalbiyah dan sebahagian yang lain ada yang bertakbir, membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini, di mana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dia pernah berangkat di pagi hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mina ke Arafah. Sebahagian kami ada yang bertalbiyah dan sebahagian daripada kami ada yang bertakbir. Daripada Mina tu pada 8 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Talwiyah, Nabi berada di Mina, menyediakan bekalan air dan seumpamanya. Kemudian pergi ke Arafah. Maka dalam perjalanan ini, sebahagian daripada kami, kata Abdullah bin Umar, mengucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Lafaz talbiyah ni mula daripada kita pakai ihram lagi. Kalau kita daripada daripada Madinah di Bi'ru Ali lagi. Begitulah tempat-tempat yang lain kita melakukan talbiyah sejak daripada kita memakai ihram haji. Kalau umrah pakai ihram umrah dapat talbiyah itu. Dan sebahagian daripada kami sudah melaunkan ucapan takbir. Jadi boleh belakalah nak bertakbir boleh, nak mengucap lafaz talbiyah boleh. Ke Arafah ini kadang-kadang orang dah pergi hari 9 lagi, hari yang ke-9 pun pergi dah. Hari ke-8 ada pergi dah, kalau yang paling awal tu yang ke-8 lah. Saya jamaah yang awal tabung hajinya hari ke-8 pergi dah. Kalau yang lewat tu hari yang ke-9 pergi dah hari yang ke-9. Dan tempoh kita wukuf di Arafah ini panjang masa dia. Bermula daripada gelincir matahari hari yang ke-9 Zulhijjah. Jadi kalau pergi pagi tu dah lah okay. Kalau dia pergi tengah hari pun dah juga lagi. Waktu wukuf di Arafah ni daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah sehinggalah kepada fajar pada hari yang ke-10 Zulhijjah, hari raya. Jadi kalau dia mari pukul 4 pagi di Arafah tu boleh lagi. Dia pukul 4 pagi hari yang ke-10, malam yang ke-10 boleh lagi. Jadi sebab itulah kalau datang lewat ini, kalau orang bertakbir pun maka tidak menjadi halangan. Okay. Takbir hari raya haji ini dia ada dua. Yang pertama dia panggil takbir mutlak ataupun juga dipanggil dengan takbir mursal. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Takbir mutlak ini ataupun takbir mursal ini iaitu Nabi SAW membaca takbir hari raya haji ini bermula 9 Zulhijjah. Bermula daripada subuh 9 Zulhijjah tu Nabi bertakbir dah. Kemudian zuhur bertakbir lagi, asar bertakbir lagi, maghrib boleh takbir juga. Sehinggalah hari yang ke-9, hari yang ke-13 Zulhijjah, hari raya ke-4, asar hari raya ke-4. Cuma takbir mursal ini ataupun takbir mutlak ini dia panggil yang pertama tadi panggil takbir muqayyad, takbir yang berkait dengan semayang, iaitu start daripada subuh 9 Zulhijjah pas semayang je takbir. Lepas tu zuhur pula baru takbir, asar pula takbir. Kemudian masuk malam raya, malam ke-10 Zulhijjah, dia jadi takbir mutlak, takbir umum ataupun takbir yang mursal, yang mana dia boleh takbir bila-bila masa, tak nanti semayang lah. Takbir mutlak ni daripada terbenam matahari hari yang ke-9 Zulhijjah, itu malam 10 Zulhijjah, malam hari raya haji yang pertama. Okay. Jadi kita boleh bertakbir sepanjang masa, atas kenderaan ke, di rumah ke, di masjid ke, di lorong-lorong ke. Di zaman Nabi di lorong-lorong wajib. Dalam perjalanan ke, kalau musim haji ini boleh ditakbir di mana-mana sahaja. Sehinggalah imam semayan hari raya Aidil Adha, takbir semayan hari raya Aidil Adha, habis dah takbir secara mutlak ini ataupun secara mursal ini. Tak boleh nak takbir tak menentu, tak boleh lah. Kecuali dia ada lagi sehingga kepada hari keempat, asar hari keempat, di takbir muqayyad tadi selepas sembahyang fardu sahaja. Pas sembahyang fardu boleh kita takbir. Pas sembahyang sunat pun tak payah. Nak khebang pun tak payah. Banyak juga tu imannya takbir raya semacam masa korban pun tak payah juga. Okay. Begitu juga saja-saja nak takbir raya pun tak boleh juga. Okey, tak boleh juga.
Sebab dia disyariatkan, ada peraturan-peraturan. Termasuklah hari raya Aidilfitri, bermula terbenam matahari terakhir Ramadan, takbir sehinggalah kepada imam semayang hari raya Aidilfitri habis tempoh dia. Selepas tu tak ada lah. Lepas semayang pun tak ada. Nabi ada takbir di lorong-lorong, sahabat Nabi di lorong-lorong Madinah. Di mana-mana sahaja boleh bertakbir, tidak menjadi halangan. Itu dipanggil takbir secara mutlak ataupun mursal. Manakala kalau hari raya haji ni, ya secara muqayyad tadi selepas semayang fardu sahaja. Itu takbir. Tapi TV ni kadang-kadang hari raya kedua, ketiga pun pasang semacam ni. Okay. Sepatutnya tak payah dah. Okay. Nak baca 24 jam pun malah raya tu je. Okay. Akhirnya kadang-kadang sambutan hari raya pun, hari fitri lah lazimnya, sebulan tu duk main raya lagi dah. Termasuk sekolah-sekolah. Apabila dia buat sambutan Aidilfitri itu di sekolah, di pejabat tu, dia takbir raya juga. Acap kali berlaku, termasuk di sekolah. Kawasan kita ni pun ada juga. Dipasang dengan speaker luar pula tu, daripada sekolah. Dengar daripada sekitaran kampung sekeliling. Jadi saya dengar, macam mana dia takbir hari raya ketiga tu ni, raya puasa lah namanya. Okay. Jumpa mudir dia kata buat sambutan majlis hari raya. Okay. Saya kata, Ustaz, kalau kita nak buat macam ni tak boleh, tidak disyariatkan dah. Walaupun sambutan di sekolah pun jangan. Takbir hari raya puasa ni, habis tu imam jadi imam pada pagi hari raya tu je. Nak takbir macam biasa, takbir hari raya tu tak boleh lagi, tidak disyariatkan. Kalau kita buat juga menyalahi sunnah. Okay. Walaupun dia takbir membesar dan mengagungkan Allah, termasuk di sekolah-sekolah. Jangan buat, bukan tempat dia. Okay. Itu saya kata dalam TV pun sepatutnya tidak lagi, walaupun rakaman dia masih disiar lagi. Tahun ni ada tak 2-3 hari raya? Tak perasan. Kalau dulu TV tu banyak hari buat je, siar je. Okay. Sepatutnya tidak. Okay. Sebab itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Bagi para jamaah haji, dia nak bertakbir boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Nak baca talbiyah pun boleh, tidak menjadi halangan. Nabi tak ada apa. Dalam hadis-hadis yang lain, ada sahabat yang bertakbir, ada sahabat yang melafazkan talbiyah, Nabi tak kata apa. Ada juga orang tanya, mana yang lebih baik bagi kita yang mengerjakan ibadat haji, bertakbir ke melafazkan talbiyah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, ketika dia menguraikan hadis ini, dia kata dari segi afdalnya, kerana di sana ada hadis-hadisnya, Nabi bertalbiyah je. Walaupun ada sahabat-sahabat bertakbir, tapi Nabi bertalbiyah. Maka yang afdalnya ialah kita melafazkan talbiyah. Ini bagi para jemaah haji. Kita cuba tengok hadis 713. An Muhammad ibn Abi Bakrin al-Thaqafi radhiyallahu anhu annahu sa'ala Anas ibn Malikin wahuma ghadiyani min Minan ila Arafata kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawmi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana yuhillu al-muhillu minna fala yunkaru alaihi wa yukabbiru al-mukabbiru minna fala yunkaru alaihi. Daripada Muhammad bin Abu Bakar Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala anhu, ataupun radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad bin Abi Bakrin Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia buat radhiyallahu anhu, tak salah.
Walaupun Muhammad bin Abi Bakar ini adalah ulama tabi'in, Muhammad bin Abi Bakrin As-Saqafi ini ulama tabi'in. Biasanya disebut dengan rahimahullah. Tapi kalau nak sebut dengan radhiyallahu anhu pun tak salah. Imam Syafi'i pun kadang-kadang ulama ada menyebut radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meredai, pun tak salah. Saya tengok masa belajar dulu lah, 40 tahun lebih dulu, kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, lepas tu dia tulis radhiyallahu anhu. Saya kata dalam hati lah, masa tu kecil lagi. Dalam hati kata Imam Syafi'i bukan sahabat. Rupa-rupanya boleh sebab dia doa. Tak salah, tak salah. Dia doa. Radhiyallahu anhu ni doa. Terutamanya para sahabat, sebab Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Adab kita bila sebut nama sahabat, kita doa pada mereka radhiyallahu anhu. Tapi kalau ulama pun Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, ulama tabi'in ke, kalau kita nak sebut radhiyallahu anhu pun tidaklah salah. Dia adalah doa. Okey, Muhammad bin Abi Bakrin ini, nama penuh dia Muhammad bin Abi Bakrin bin Muhammad bin Amrin ibnu Hazmin As-Saqafi. Muhammad bin Abi Bakrin ini cucu kepada seorang sahabat yang terkenal juga, nama Muhammad bin Amrin bin Hazmin As-Saqafi. Toki dia ni asalnya orang Bani Saqif yang tinggal di Taif, tetapi beriman kepada Nabi SAW. Merupakan ulama besar di kalangan sahabat Nabi SAW. Begitu juga cucu dia Muhammad bin Abi Bakrin As-Saqafi ini adalah termasuk ulama besar di dalam ilmu hadis. Ulama besar dalam ilmu hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Termasuklah hadis yang kita baca pada malam ini yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, di mana dia menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Muhammad bin Abu Bakar As-Saqafi ini, ulama tabi'in ini, tanya kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang terkenal, ketika mereka berdua berangkat daripada Mina menuju ke Arafah, apa yang pernah kamu lakukan dahulu pada hari ini bersama dengan Rasulullah SAW? Anas bin Malik menjawab, sebahagian kami ada yang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tetapi tanpa dilarang oleh Rasulullah SAW, dan sebahagian yang lain ada yang mengucapkan takbir, juga tidak dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh baca belaka. Zikir-zikir lain pun nak baca tidak menjadi halangan ketika berada di Mina, dan begitu juga ketika perjalanan nak menuju ke Arafah. Begitulah yang disebut oleh Anas bin Malik. Muhammad bin Abu Bakar ni tanya Anas bin Malik ni sebab dia tahu Anas bin Malik ni pernah menunaikan ibadat haji bersama dengan Nabi daripada Mina ke Arafah. Maka begitulah yang dijawab oleh Anas bin Malik. Kita cuba tengok tajuk 52, wukuf di Arafah dan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian berangkatlah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita tengok hadis 714. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Quraisyun wa man dana dinaha yakifuna bil Muzdalifah wa kanu yusammawna al-humsa wa kana sairul arabi yakifuna bi Arafata. Falamma jaa al-Islam amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafatin fayakifa biha thumma yufidha minha, fadhalika qawluhu azza wa jalla thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
4/42 tu itu Muslim itu Muslim yang penuh lah. 4 tu jilid 4 dah. Kalau ikutnya hadis kita dalam dalam Sahih Muslim yang penuhnya jilid yang keempat, muka surat 43 dah. Okay. Kalau dalam Muslim betul, hadis ni saya tengok hadis yang ke 1219 dah. Hadis yang ke 1219. Sebahagiannya dia tak baca lah sebab dia ringkas kita ni. Okay. Kita baca yang ringkas ni 714 ni 10 tahun dah ni. 10 tahun dah saya baca baru 700. Okey. Cuti Covid dah. Okey. Sejak mula surau ini dibina 10 tahun lah saya tengok yang asal tu 10 tahun lebih kurang. Kalau kita baca yang asal sungguh ni hadis yang ke 1219. Tak baca lagi lah jawabnya dekat semayang lagi. Kalau baca yang penuh Okay. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, dulu orang-orang Quraisy, kata Aisyah, dan orang-orang yang mempunyai keyakinan agama seperti mereka, seperti orang Quraisy, melakukan wukuf di Muzdalifah. Orang Quraisy ni dia buat haji, musim haji bulan Zulhijjah dia buat haji. Tetapi dia wukufnya di Muzdalifah. Orang-orang Quraisy itu digelar sebagai Al-Hums, iaitu bangsa yang pemberani, yang gagah, yang teguh pendirian dia, terutama dari sudut agama lah berpegang teguh dengan keyakinan untuk nenek kita. Kalau kita tengok dialog mereka dengan Nabi pun begitulah. Dia kata kamu ni menyalahi ajaran yang diajar oleh aba'ana, ayah-ayah kami, datuk nenek kami. Jadi musyrikin Quraisy ni antara yang berpegang teguh dengan agama-agama silam dia. Termasuklah orang musyrikin Quraisy ni apabila dia menunaikan haji, dia wukuf di Muzdalifah. Okey. Dan orang-orang yang berkeyakinan dengan bangsa mereka ni wukuf di sana. Manakala orang-orang Arab yang lain melakukan wukuf di Arafah. Orang Yaman, kabilah-kabilah Arab lain tu pergi haji tapi wukuf di Arafah. Orang Quraisy dia wukuf di Muzdalifah. Beza sikit dengan orang lain. Ini dicerita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi orang Quraisy ini digelar sebagai Al-Hums, bangsa yang pemberani. Di kalangan kabilah-kabilah Arab tu, mereka lah antara bangsa yang gagah dan pemberani, yang dihormati di kalangan orang-orang Arab. Sebahagian ulama mengatakan digelar sebagai Al-Hums ini dinisbahkan kepada Quraisy ini kerana di situ adanya Kaabah. Dan peringkat awal dulunya Kaabah ni dibina daripada batu. Zaman Nabi dulunya, sebelum diroboh tu daripada batu buat. Bila batu maknanya binaan dia sangat kukuh. Sebab itulah mereka ini digelar sebagai Al-Hums, golongan musyrikin Quraisy ini. Kemudian Aisyah mencerita lagi ketika Islam datang, Allah Azza wa Jal juga memerintahkan kepada nabinya agar datang ke Arafah untuk menunaikan wukuf di musim haji. Lalu baginda beranjak dari sana, iaitu daripada Mina menuju ke Arafah. Sebab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian berangkatlah kamu semua seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan orang mengerjakan haji pada zaman Nabi itu orang-orang Arab wukuf di Arafah. Kecuali musyrikin Quraisy je, dia wukuf kat Muzdalifah. Muzdalifah ni kalau daripada Arafah itu lebih kurang 6 hingga ke 9 km. Kalau perjalanan nambah kita tu molek, lebih kurang dalam 10 minit hingga 15 minit je sampai ya. Daripada Arafah ke Muzdalifah tu sekejap je. Sebahagian besarnya berjalan kaki je. 9 km, 6 km tu berjalan kaki je. Dan memang kemuncak tu daripada Arafah nak pergi ke Mina, belakang nak pergi ke Muzdalifah,
Bah pun tak nak berjalan. Rombongan yang ke Diang tu pakai jalan kaki je awak dia. Dah jalan tu walaupun dua lain pun penuh dengan orang juta. Nak bergerak lagu mana bah. Okay. Jadi Nabi SAW berangkat ke Arafah, daripada Mina menuju ke Arafah. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Allah perintah supaya pergi wukuf di tempat orang ramai wukuf. Bangsa Arab lain wukuf di Arafah. Musyrikin Quraisy dia pergi wukuf di Muzdalifah. Okey. Kita baca lagi sikit sebab lebih kurang dia. Keterangan haji ni saya sudah menyebut banyak dah daripada awal tajuk kita ni. Ini tajuk yang ke-50 lebih dah yang ke-52 dah. Kita cuba tengok hadis 715 An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala adlaltu ba'iran li fadhahabtu atlubuhu yawma arafata fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi arafata faqultu wallahi inna hadha laminal hums fama sya'nuhu hauna wa kanat quraisyun tu'addu minal humsi. Daripada Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu taala anhu, dia berkata, untaku pernah terlepas di musim haji. Jubair ibnu Mut'im ini sahabat Nabi lah sahabat Nabi SAW. Dia kata, untaku pernah terlepas, cabut tali. Lalu aku pergi mencarinya pada hari Arafah, hari 9 Zulhijjah lah. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf bersama dengan para sahabat di Arafah. Lalu aku katakan, demi Allah, sungguh ini adalah perbuatan al-hums. Apa yang menyebabkannya wukuf di sini? Suku Quraisy dianggap kaum al-hums, pemberani, mereka wukuf di Muzdalifah. Tapi pasal apa? Nabi ni orang Quraisy juga, termasuk golongan Hum juga. Tapi pasal apa main wukuf di Arafah? Terdetik dalam hati dia lah. Tapi sebenarnya itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok hadis 716 meninggalkan Arafah dan solat di Muzdalifah. An Quraibin annahu sa'ala Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu kaifa sana'tum hina radifta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiyata Arafata faqala ji'na asy-syi'ba alladhi yunikhu an-nasu fihi lil maghribi fa anakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatahu wa bala wa ma qala ahraqa al-ma'a thumma da'a bil wudu'i. Baca dengan bil wudu'i wa tu bagi atas. Kalau kita baca bil wudu'i dengan wudu, perbuatan wudu. Kalau baca bagi atas bil wudu'i, air yang diguna untuk buat wudu. Nanti kita tengok terjemahan nanti. Fatawadda'a wudu'an laysa bil baligh faqultu ya Rasulullah as-salata faqala as-salatu amamaka farakiba hatta ji'na al-Muzdalifata faqama al-maghriba thumma anakha an-nasu fi manazilihim wa lam yahullu hatta aqama al-isha'a al-akhirata fasalla thumma hallu qultu fakayfa fa'altum hina asbahtum qala radifal fadlu ibnu Abbasin wa antalaqtu ana fi subbaki Quraisyin ala rijlayya. Daripada Quraib rahimahullahu ta'ala anhu, bahawa dia pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Quraib rahimahullahu ta'ala anhu, perawi hadis kita ini di peringkat tabi'in. Dia dikenali sebagai Maula Ibnu Abbas.
bekas hamba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia hamba Dia sempat dengan pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Uthman ibn Affan. Daripada Usamah bin Zaid. Hadis yang kita baca ni dia riwayat daripada Usamah bin Zaid. Dia riwayat daripada Ummu Salamah, daripada Aisyah dan ramai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Quraib ni merupakan ulama di kalangan tabi'in, anak murid utama pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bekas hamba. Bahawa Quraib ini pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid ini cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Apa yang kamu lakukan ketika pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada petang hari Arafah? Jadi Quraib ni dia tanya Usamah bin Zaid. Kalau tadi tabi'in tadi tanya pada Anas bin Malik, tak tanya pada sahabat belaka lah. Tanya kepada Usamah bin Zaid ini, para ulama kata kerana Usamah bin Zaid ini pergi menunaikan haji dengan Nabi kau. Peringkat awal tu dia radif, dia pembonceng unta Nabi. Nabi duduk depan, dia duduk belakang. Cucu Nabi lah. Kemudian selepas daripada itu, di penghujung hadis itu, Fadl ibn Abbas pula membonceng unta Nabi. Ini sepupu Nabi. Kita tengok terjemahan dulu. Jadi Quraib ini tanya Usamah bin Zaid, apa yang kamu lakukan ketika pergi bersama Rasulullah pada petang hari Arafah? Usamah menjawab, kami datang ke celah bukit. Di situ ramai orang yang berhenti dan melakukan solat maghrib. Di kawasan Arafah ni bukit saja, di keliling tu bukit. Jadi dia ceritanya ramai orang duduk di lereng-lereng bukit semayang lah, ataupun berehat. Utamanya musim panas kan, duduk di lereng-lereng bukit tu ada teduh lah, ada hawa teduh sikit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan untanya, kemudian baginda buang air kecil. Usamah tidak menuturkan apakah Rasulullah menuankan air masa buang air kecil ni. Tak payah Tapi Nabi berhenti buang air kecil. Latar baginda meminta bekas berisi air, meminta wadu daripada Usamah. Lepas dia kecil dah, lepas dia istinja dah lah, istinja dengan batu lah ni. Lepas tu baru dia minta wadu bekas yang berisi air. Kemudian berwudu tanpa berlebihan. Dia berwudu tanpa berlebihan. Para ulama hadis kata tanpa berlebihan di sini dia berwudu dengan ringan. Maknanya sekali basuh je. Tangan sekali basuh, muka sekali basuh, kaki sekali basuh begitu. Tangan ke siku sekali basuh. Taklah baca basuh 3 kali apa dak lah. Buat dengan ringan, tidak berlebihan. Okey. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita solat maghrib sekarang? Jadi Usamah bin Zaid, cucu Nabi ni tanya, ambil semayang tu, kita nak semayang sini ke? Baginda menjawab, kita solat di depan sana. Kita teruskan perjalanan, semayang depan lagi, Nabi kata. Baginda kemudian naik kenderaan hingga kami sampai ke Muzdalifah. Muzdalifah ni kita disuruh bermalam di Muzdalifah. Daripada Arafah tu kita pergi ke Muzdalifah, tidur di situ. Okay. Jadi Nabi naik kenderaan ni berhenti kat Muzdalifah. Jadi sebenarnya kalau Nabi ni maghrib di Arafah lagi, maknanya nak semayang di Arafah tu boleh dah. Saya masa haji dulu semayang jamak takdimnya di Arafah. Garib tu semayang maghrib dengan semayang isyak. Ada kemah tu buat. Lepas tu dikeluarkan arahan yang sudah semayang, sebutlah kumpulan-kumpulan yang keberapa naik bas. Pas semayang tu dia naik bas lalu. Jadi yang awal lah naik. Pas garib tu naik bas lah. Jadi sampai di Muzdalifah ni kita tidur ya. Semayang dah.
Kalau tak semayang lagi, ramai yang semayang di Muzdalifah. Kalau ikut sunnah sungguhnya, semayang jamak takhirnya ialah di Muzdalifah. Nabi tak semayang. Boleh buat jamak takdim dah di Arafah, tapi Nabi tak buat. Dia berhenti tengah jalan pun dia kecil je. Lepas tu ambil wuduk, dia tak semayang juga. Nabi kata semayang depan. Okey. Jadi Nabi semayang di Muzdalifah, jamak takhir pun di tengah malam dah. Dalam riwayat yang lain di Muzdalifah. Saya ni antara 2 tahun lepasnya yang awal saya sebut tadi, sampai di Muzdalifah tu tak ada orang lagi. Tengah padang luar tu dia hampa dengan pemaidani merah yang tebal. Jadi berehat situ. Saya bawa kipah kecil, kipah yang boleh bawa tangan. Jadi berehat situ, pasang kipah tu kan, dalam keadaan letih kita wukuf dan sebagainya. Pasang kipah tu kan, pakai merah selalu. Merah selalu situ. Kejut-kejutnya saya bangun tengok Allah, manusia penuh dah tengah padang. Mari tu tak ada orang lagi. Tak pasti pukul berapa, bangun tengah malam. Penuh dah orang tengah malam. Nak pergi tandas pula dah, penuh orang dah, sakut dah. Tapi boleh pergi lah, minta laluan. Ada tandas dia pun siap dah. Ada bangunan tandas dia di Muzdalifah. Tapi kalau yang bukan daripada negara kita ni, yang tak buat hubungan dengan baik dengan kerajaan ni, mungkin kena bayar kalau ke mana, wallahu alam. Kalau negeri lain tu nampak pakai tidur tengah padang gitu je. Tak ada apa? Dia hampa dengan pemaidani pun semua tak ada lah. Tidur tengah padang gitu je. Dan kalau tertengok bermalam di Muzdalifah ni, tahun ini sebahagian media masanya ambil gambar presiden sebuah negara di Afrika tidur dengan padang itu je. Apa dengan tikar dia je. Tak ada pengawal, tak ada apa. Itu yang musim haji. Allahu Akbar. Kita pun tak kenal siapa, raja kah dia, Perdana Menteri kah dia, menteri ke, duduk dengan padang itu je. Tidur tengah padang itu je. Lalu baginda melakukan solat maghrib di Muzdalifah, baru Nabi sembahyang maghrib. Setelah itu orang-orang berhenti di tempat mereka masing-masing dan mereka tidak menurunkan barang bawaan sehingga melakukan solat isyak. Sembahyang maghrib waktu tak turun di barang. Sehinggalah mereka selesai sembahyang isyak baru pergi ambil barang. Barang tak unta lah maknanya. Sebab mereka ni sembahyang jamak takhir. Sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Okey. Dalam hadis-hadis yang lebih terang lagi, dia sebut dengan terang ni, Nabi melakukan sembahyang jamak takhir di waktu tengah malam dah. Setelah solat isyak, mereka beristirahat, barulah tidur. Aku bertanya, apa yang kamu lakukan di waktu pagi? Quraib ni tanya pada Usamah bin Zaid, pagi pula bangun tidur lagu mana? Usamah menjawab, Rasulullah SAW membonceng Fadl bin Abbas, sedangkan aku berjalan kaki di tengah-tengah orang Quraisy dengan Salim dahulu mendahului. Dalam hadis yang lebih panjang, di mana Usamah bin Zaid ni peringkat awal dia membonceng unta Nabi. Tapi ketika daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina tu, Nabi suruh Fadl bin Abbas naik pula. Fadlu ibnu Abbas, pupu dia, naik bersama dengan Nabi SAW. Gila-gila lawannya. Jadi Usamah bin Zaid, perawi hadis yang kita baca ni di peringkat sahabat, dia ni adalah cucu Nabi yang sangat mulia lah. Lebih dikasihi daripada orang lain. Cucu dia. Dia ni sebaya dengan Husain, dengan Hasan. Dalam hadis-hadis itu, Hasan duduk sebelah peha dia, Usamah ni duduk di sebelah peha yang lain. Dua-dua duduk tak peha. Orang ni cucu sungguh, orang ni cucu akak. Anak pada anak akak dia, Zaid bin Harithah. Sangat sayang. Okay. Dan banyak kelebihan-kelebihan Usamah ni nanti kita akan bertemu di peringkat manaqib, kelebihan-kelebihan para sahabat yang disebut oleh Nabi SAW.
Dan beliau ini dikenali sebagai Hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Nabi. Ataupun hibbu ni makna kecintaan Rasulullah. Kalau bahasa Melayu kita kan mana jantung hati Rasulullah. Begitu sekali. Usamah bin Zaid. Sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung usia Nabi sebelum Nabi wafat, ketika Islam nak menyerang Rom, kuasa besar dunia waktu itu, Nabi lantik dia jadi penglima tentera Islam. Kemudian dia keluar bawa bala tentera dia, Nabi uzur lah masa tu. Tapi dia apabila dengar perkhabaran Nabi uzur, dia berkemah di luar Madinah. Tak terus pergi. Tunggu perkembangan Nabi. Okey. Padahal rombongan dia tu Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, sahabat-sahabat besar yang lain pun ada. Tetapi Nabi lantik Usamah jadi penglima tentera perang, peperangan itu. Kalau dah ingat dipanggil apa? Ketua Turus Angkatan Tentera lah, nombor 1 lah. Padahal Abu Bakar Umar tu sama dengan dia. Abu Bakar Umar pun tak komplain dah, siapa tak latih dia dah. Dia latih cucu dia ni, tak kata apa. Patuh ya pada perintah Nabi. Kemudian apabila berita Nabi wafat, dia mengarahkan bala tenteranya masuk semula ke Madinah. Selepas itu dilantik Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar menghantar tentera itu semula. Lalu Abu Bakar terus melantik Usamah juga. Ada cadangan supaya lantik orang lain lah. Abu Bakar kata, aku tidak akan melantik orang lain, sedangkan orang yang dilantik itu sudah dilantik oleh Nabi. Aku hanya meneruskan sahaja. Begitulah yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayah dia pun dalam peperangan Mu'tah, ayah dia, peperangan Mu'tah, tentera yang kali yang pertama dipimpin oleh ayah dia, Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata kalau Zaid bin Harisah wafat, yang akan mengambil alih kepimpinan tentera ini ialah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Kalau Ja'far pun wafat, lantik orang ni pula, Nabi kata. Dalam peperangan di Mu'tah ini, di mana masa itu Zaid bin Usamah bin Zaid ni masih muda lagi. Belasan tahun lah. Tapi dia sudah menyertai peperangan bersama dengan ayah dia. Jadi munasabahlah Nabi lantik dia selepas itu jadi ketua angkatan tentera. Sebab dia ada pengalaman dah pergi ke Mu'tah. Mu'tah ni hari ini masuk dalam negara Jordan. Saya pernah pergi melawat dah di kawasan peperangan ini. Dan kalau kita pergi hari ini di tempat medan Ma'rakah Mu'tah ni, tempat peperangan Mu'tah ni, banyak kubur-kubur para syuhada dikebumikan di situ. Jadi beliau Zaid bin Harisah ni gugur syahid di dalam peperangan Mu'tah ini, disaksikan oleh anak dia Usamah bin Zaid dan dikebumikan di sana. Termasuk Ja'far bin Abi Talib pun dikebumi di sana, dan ramai lagi sahabat-sahabat lain yang gugur syahid dalam peperangan itu dikebumikan di situ. Kalau kita pergi nanti melawat, ziarah kubur-kubur para sahabat ini. Okay. Dan di sebelah tempat peperangan itu ada bukit, bukit tinggi juga. Tapi dalam bukit itu ada binaan, ada bangunan dalam bukit itu. Dia korek. Dibuat oleh kerajaan Rom. Dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditawan balik oleh Rom, dan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mengambil balik bandar Mu'tah ini, termasuklah pusat ketenteraan Rom yang berada di atas bukit itu, yang saya kira lebih kurang dalam kalau tak silapnya 7 tingkat dalam bukit itu. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat dan sebagainya. Saya naik atas sekali atas bukit itu, tengok bawah tempat peperangan, tengok bah tu tengok besar kotak maci ya. Daripada atas tu, mana tinggi lah tinggi.
Allahu Akbar. Dan saya tengok dalam bukit itu binaan-binaan di dalamnya. Macam kita kata terawung dalam butang tanah lah. Okay. Lebih kurang 7 tingkat. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dia nak tawan tempat ini adalah dengan Allah mewahyikan kepadanya supaya menggali daripada tempat perkemahan dia tu, gali lubang. Dikepung dalam tempoh masa yang lama, tak berjaya. Makanan banyak duduk dalam bukit tu. Nak naik ke depan ni tak boleh begini. Kalau naik ke depan ni begini terus bukit. Begini terus nak naik lagu mana 90 darjah. Ke belakang tu pun payah dengan ketenteraan dia tak boleh naik. Akhirnya Salahuddin gali duduk tengah padang ni, gali dalam lubang. Ada kemah, gali. Waktu tebik tanah sikit-sikit, tambah sikit-sikit. Akhirnya tubik dalam bukit tu. Tubik dalam bukit itu perang. Daripada satu tingkat ke satu tingkat, akhirnya dapat ditawan keseluruhan bukit tersebut sebanyak 7 tingkat. Bukan senang perjuangan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Okay. Peperangan Mu'tah. Okay. Gugur syahid beberapa orang sahabat besar, termasuk anak angkat Nabi SAW, ayah kepada Usamah, Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Anak angkat Nabi ni antaranya yang pergi ke Taif dalam dakwah yang terkenal bersama dengan Zaid bin Harisah, anak angkat dia. Yang dilontar batu oleh penduduk-penduduk Taif sehingga Zaid bin Harisah pecah kepala kena batu. Batu yang besar. Berdarah hanya. Okey. Begitulah. Sehingga berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada Nabi wanita-wanita yang cantik. Sangat cantik. Dengan bibirnya merah, Nabi kata. Lalu Nabi tanya, siapa ni? Jibril kata, inilah dia wanita yang akan disediakan oleh Zaid bin Harisah, yang bersama dengan Nabi dalam peristiwa ke Taif. Balik daripada Taif itu berlaku Isra' dan Mi'raj. Allah tunjuk kelebihan yang Allah kurniakan kepada Zaid bin Harisah. Dia gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Banyak tahun lagi lepas tu dia hidup. Tapi Nabi sudah mengkhabarkan kegembiraan syurga kepada Zaid bin Harisah yang sangat disayanginya. Zaman Umar pun dia beri duit lebih pada Usamah. Jadi anak dia macam ada komplain juga lah, sebab apa. Lalu dia kata Usamah ni adalah cucu yang disayangi oleh Nabi. Dia lebih sayang daripada ayahmu lagi, dia kata. Daripada aku, dia kata Umar. Apatah lagi mu, dengan aku ni pun dia lebih sayang lagi dia. Sebab itu dia dilebihkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia dilantik oleh Nabi menjadi panglima angkatan tentera zaman Nabi lagi, kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okay, dalam peperangan Mu'tah ni, ketiga-tiga hak Nabi raya tadi mati belaka. Zaid bin Harisah wafat, Nabi pesan Abu Talib, menunjukkan mukjizatnya bahawa benda yang Nabi royak ni pasti berlaku. Sehingga tak ada orang hak Nabi sebut nama tu mati habis. Panglima-panglima ni mati habis. Ja'far bin Abi Talib ni dia bawa bendera. Tangan dia putus, kedua-dua tangan putus, dia peluk dengan dua tangan yang putus itu di dada dia. Bendera Islam. Kemudian Nabi melihat di dalam mimpi dia tengok Ja'far bin Abi Talib di dalam syurga dengan ada sayapnya. Macam burung juga, berterbangan dalam syurga. Ini kelebihan yang dia tunjukkan oleh Allah kepada Nabi melalui mimpinya. Bahawa mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Akhir sekali, apabila suasana berkecamuk begitu, Nabi besar ni mati habis, lalu akhirnya orang ramai melantik Khalid ibn al-Walid memimpin tentera Islam.
Khalid bin Walid dengan kebijakan dia cuba mengundurkan bala tentera perlahan demi perlahan. Sehingga gelap tu dia berjaya mengundurkan keseluruhan bala tentera Islam daripada medan perang. Di Mu'tah itu. Sekitar tu bukit, maka dia memperundurkan bala tenteranya dan berjaya diundurkan kesemuanya. Zaman dulu ni apabila gelap, automatik perang kena berhenti. Gelap ni pasal tak ada lampu, tak ada gapo lah, nak perang lagu mana? Perang pedang, gelap tak nampak, nak perang lagu mana? Dia akan berundur automatik lah. Berundur. Panglima tentera masing-masing akan mengarahkan berundur ikut arahan tepat dia lah. Okey. Termasuk Khalid pun begitu juga, tentera Rom pun begitu juga. Tetapi tentera Rom ini apabila berdepan dengan pasukan tentera Islam ini, dia merasakan kepayahan yang amat sangat. Padahal tentera Islam yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah ni 3,000 je. Tentera Rom ini 100,000 lebih. 100 lawan 3 orang. Allahu Akbar. Bahkan ada buku sejarah sampai peringkat sampai tentera Rom ini mencecah hampir 200,000. Orang Islam 3,000 je. Nak hantar bala tentera jauh daripada Madinah tu, nak pergi ke Jordan jauh. 1,000 kilometer juga. Okay. Tetapi tentera Rom ini apabila selesai perang tu dia tembak balik. Dia lari gitu je. Jadi esok tak perang lah. Apabila begitu tersebar berita di kalangan orang Arabnya, Rom lari dah. Apabila tersebar berita Rom lari, mana Rom kalah lah. Maka nama Islam pun naik. Sebab Islam tak lari, ada di situ lagi. Maka dia anggap Islam sudah mencapai kemenangan. Rom dia anggap kalah sebab dia sudah lari daripada medan perang. Zaman dulu gitulah. Kalau lari kat gelap lari, mana kalah lah kira. Okay. Masa nak lari ni, lari masa gelap tu lah. Masa perang tu kalau nak tembak lari tu lagi teruk, nampak kalah. Okay. Peperangan Uhud umpamanya orang kafir lari gitu je, siang-siang hari gitu je, maka kalah lah. Tersebar berita kalah tengah-tengah siang hari yang masih panas tu tembak lari dah kan. Okay. Ni tengah malam pun kalau tembak lari pun dianggap sebagai kalah juga. Maka Islam terkenal bahawa Islam menang. Sudah. Okey, masuk insya-Allah. Jadi hadis 717 tu kita baca di minggu hadapan pula insya-Allah. Pengumuman.